What's up guys, so untuk berbuka hari ni jom kita buat ayam masak Bali. Rasa dia sangatlah sedap. Cara dia korang ambil ayam, campurkan dengan garam dan also serbuk kunyit, gaul-gaul and goreng macam biasalah. Goreng bagi dia garing golden brown, baru bawa keluar. Okay, next kita akan blend 3 biji bawang merah saiz besar, 5 ulas bawang putih dengan halia sebesar ibu jari. Orang selalu tanya, jari tu besar mana? Aku adjust lah lebih kurang dalam video ni. Okay, lepas tu kita tumis dulu 5 batang serai yang dah diketuk dengan 3 tangkai daun kari. Dia elok dia merecik sikit. Lepas tu tunggu daun kari tu layu, baru masukkan bahan yang kita dah tumis tadi tu. Lepas tu korang campurkan 3 sudu cili bo and tumis sekejap. Dia ambil masa sikit sebab kita nak bagi bawang tu masak. So kalau kering korang tambahkan air and then korang sambung tumis sampai dia pecah minyak. Macam mana pecah minyak tu? Macam ni lah rupa dia pecah minyak. Okay, next kita perlukan sos tiram dan juga kicap manis pedas masuri. Sos tiram tak payah cakap, memang ada kat rumah aku hari-hari sebab dia tak hanya aku suka guna. Hai Nabil. Okay, next kita ada kicap manis pedas masuri. Yang ni pun korang makan dengan nasi dengan telur mata apa semua memang sedap. So kita masukkan 1 sudu sos tiram masuri dengan kicap manis pedas yang banyak-banyak lah. Kicap manis pedas ni korang letak macam korang buat ayam masak kicap tu. And then kita masukkan air asam jawa sikit. And then masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. So garam, gula, serbuk perasa tu korang adjust sendiri ikut selera masing-masing. And then kita masukkan lagi, kalau nak lagi kick, kita tambahkan lagi daun kari dengan cili padi. Lepas tu siap lah, boleh makan panas-panas dengan nasi. So kalau orang tanya macam mana rasa ayam Bali ni kalau tak pernah makan, so korang ibarat kawinkan ayam masak merah dengan ayam masak kicap together. Rasa dia sangat strong, sangat wangi, sangatlah sedap. Bau wangi serai dengan kari tu memang keluar. Anda balance dengan rasa kicap, ada sos tiram, sedap. Buatlah. Betul batu lagi. Buat lauk memang sedap. So, selamat mencuba.